Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, salam sejahtera. Penceramah kita pun dah ada, Insinyur Dr. Amizun. So, tapi saya rasa Dr. Amizun boleh ke kita tunggu dalam 5 minit sikit untuk partisipan masuk? Boleh. Okey, terima kasih Doktor. Kita dah ada lebih kurang dalam 105 orang. Saya rasa dalam 2-3 minit lagi kita akan mula. So, untuk taklimat ni menandangkan saya rasa di semua kampus pun sedia maklum dan juga cakna berkenaan dengan pembiayaan yuran penerbitan artikel dan juga pembiayaan yuran prosedur berindeks. Cuma mungkin daripada segi pemahaman berkenaan dengan macam mana nak apply, apa dokumen yang perlu disertakan dan sebagainya tu mungkin waktu taklimat ni mungkin nanti penceramah kita Dr. Amizun dia akan terangkan secara menyeluruh lah, secara detail. Dan kalau katakan daripada doktor, tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan, nanti selepas Dr. Amizun present mungkin boleh buka mic dan tanya ataupun boleh tampal dekat chat box, nanti saya akan baca bagi pihak.
Okey, saya rasa kita boleh mula dengan kita punya taklimat. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. So, selamat datang dan terima kasih kepada semua yang berusaha, profesor, doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa dalam tempoh kurang lebih dalam tempoh 2 jam untuk menyertai sesi taklimat berkenaan dengan skim pembiayaan yuran penerbitan artikel PYPA dan juga pembiayaan yuran prosiding berindeks PYPB. Okey, so saya Dr. Ahmad Usaini bin Mohamed. So saya yang akan memandulah perjalanan taklimat kita pada pagi ini. So taklimat, untuk makluman semua, taklimat ini bertujuan untuk memberi pencerahan tentang kemudahan yang disediakan di peringkat UiTM berkenaan dengan pembiayaan yuran penerbitan artikel serta pembiayaan yuran prosiding berindeks yang telah disediakan bagi tujuan untuk menyokong usaha semua warga akademik dan juga penerbitan berindeks dalam menerbitkan penerbitan berindeks sama ada dalam Scopus ataupun Web of Science. Okey, so saya rasa mungkin Dr. Amizon pun dah bersedia. So saya introduce sikit berkenaan dengan penceramah kita hari ini. So penceramah kita yang akan memberi ceramah taklimat berkenaan dengan skim PYPA dan PYPB ini adalah yang berusaha Insinyur Dr. Engineer Amizon Aljizan. So beliau adalah Ketua Unit Etika dan Penerbitan daripada Pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UiTM. So saya rasa Dr. Amizon pun dah bersedia. Mungkin Dr. Amizon boleh share dulu slide. Okay, kita tengok sama ada slide tu ready ke, partisipan boleh view dan sebagainya. Sekejap ya. Okey. Ada ikut? Sorry, tak ada doktor. Okey. Okey, kalau saya ingatkan balik, kalau nanti kalau mana-mana peserta kalau ada soalan dan sebagainya, mungkin kita tunggu dulu Dr. Amizon present habis, dan kalau ada boleh buka mic ataupun raise hand, dan ataupun boleh chat box lah, letak dekat chat box. Okey. Okey, ada nampak ke? Belum lagi doktor. Doktor dah share ke? Ya, saya dah share. Tak keluar ya? Tak keluar. Sekejap ya. Okey, tak apa doktor. Ada nampak ke? Tak nampak juga? Tak nampak juga doktor. Sebab tadi saya dah cuba. Okey, sekejap ya. Kalau tak, doktor boleh share dekat saya paparkan. Boleh. Sekejap ya. Doktor WhatsApp tak apa. Nanti saya. Okey, sementara tunggu tu mungkin doktor, tuan-tuan dan puan-puan boleh sediakan soalan. Nanti kan soalan yang nak ditanya untuk mendapatkan penjelasan ke apa-apa. Okey, saya sudah share pada doktor. Ada terima? Ada terima. Sekejap saya download dulu.
Okey, nampak ke yang saya share? Okey, saya besarkan. Nampak yang kalau full screen? Belum full screen. Belum full screen Belum. Nampak ada. Nampak full screen ke belum full screen? Belum full screen. Belum okey sekejap Sekejap saya share lain. Okey, so nampak ke yang ni? Jelas, nampak jelas. Nampak. Kalau saya gerakkan boleh Boleh. Okey, sekejap saya kena mute-kan saya punya ni. Okey, saya jemput Dr. Engineer Amizon Azizan untuk berkongsi sedikit maklumatlah berkenaan dengan skim PYPA dan juga PYPB. So saya akan mute dan saya persilakan Dr. Amizon. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ahmad Husaini Muhammad selaku moderator pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pejabat Timbalan Rektor Pendidikan dan Jaringan Industri UiTM Negeri Sembilan, juga penghargaan juga kepada Timbalan Rektor TS Dr. Asrizah Muhammad Aris, Timbalan Rektor Pendidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni PJIM dan A daripada UiTM Negeri Sembilan. Saya Amizon Azizan selaku penceramah pada hari ini amat berbesar hati ingin membentangkan sedikit maklumat berkenaan pembiayaan yuran penerbitan artikel PYPA, pembiayaan yuran proceedings berindeks PYPB. Dan saya juga kini berada di Pusat Pengurusan Penyelidikan RMC, Research Management Center, selaku Ketua Unit Etika dan Penerbitan. Boleh teruskan? Saya ingin mohon kebenaran kepada semua pada hari ini supaya saya dapat membentangkan taklimat pada hari ini dalam bahasa Malaysia dan juga sedikit dalam bahasa Inggeris. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita mulakan dengan Jabatan Penyelidikan dan Inovasi yang diketuai oleh yang berbahagia Naib Chancellor kita, iaitu Profesor Datuk Dr. Shahrin Sahib Layas Sahibuddin, dan juga dibantu ataupun diketuai juga oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, iaitu Profesor TS Dr. Norazah Abdul Rahman, dan ketua kepada saya iaitu pengarah RMC Pusat Pengurusan Penyidikan, iaitu Profesor Dr. Nur Azura Muhammad Ghani. Okay, boleh kita teruskan ke next slide. Ingin saya ceritakan sedikit RMC, carta organisasinya, iaitu pengurusan eksekutif yang diketuai oleh Profesor Dr. Nur Azura Muhammad Ghani selaku pengarah, dan kita ada 3 unit besar, iaitu pengurusan penyelidikan, impak penyelidikan dan pentadbiran. Pengurusan pendidikan diketuai oleh Timbalan Pengarah Dr. Umi Marshida Abdul Hamid untuk bahagian pengurusan penyelidikan, dan Profesor Madya TS Dr. Syarul Yani Said selaku Timbalan Pengarah Impak Penyelidikan, dan kita ada juga Timbalan Pendaftar yang ini adalah jawatan yang sangat-sangat baru di RMC untuk bahagian pentadbiran yang diketuai oleh Dr. Eva Salmi Muhammad Saleh. Dan saya berada di kalangan 6 unit di bawah pengurusan pendidikan dan impak pendidikan, iaitu unit-unit berikut adalah unit perolehan geran nasional, di mana baru ini telah dikosongkan kerana ketua unitnya telah berpindah dan mendapat jawatan yang lebih tinggi selaku dekan Fakulti Agro. Keduanya unit perolehan geran antarabangsa dan swasta yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Luqman Ibrahim,
unit operasi penyelidikan yang diketuai oleh Nur Azlin Haji Subuh, unit pemantauan penyelidikan Dr. Muhammad Syafiq Azmi, dan unit data pendidikan dan inovasi yang masih lagi kosong, baru-baru saja dikosongkan kerana telah berpindah berbalik kepada fakulti dan mendapat jawatan sebagai Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi. Dan saya di unit dan penerbitan yang mempunyai 2 subunit, iaitu subunit etika yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Kasnur Abdul Malik dan subunit penerbitan yang dijaga oleh saya. Kita juga ada penolong pendaftar, juga jawatan yang agak baru untuk tahun ini, RMC Alhamdulillah, iaitu Muhammad Nur Azli bin Abdullah selaku penolong pendaftar RMC. Dan PA, pembantu setiausaha, mungkin semua sedia maklum sekiranya berhubung dengan Profesor Dr. Nur Azura perlu melalui Encik Haziq Faris Muhammad Sabri. Okay, kita teruskan dengan slide seterusnya. Okay, ini adalah unit etika dan penerbitan. Boleh dilihat di situ saya bersama dengan Associate Professor Dr. Kasnur Abdul Malik, dan staf-staf yang terlibat adalah boleh dilihat Muhammad Izharul Anwar Mat Isa dan juga Cik Nur Syahidah Atamin, di mana perkara-perkara yang melibatkan penerbitan untuk kali ini kita menjurus kepada PYPA dan PYPB, bolehlah berhubung kepada dua-dua pegawai ini. Dan untuk subunit etika pendidikan kita ada 3 pegawai eksekutif, iaitu Muhammad Amaluddin, Nur Nisa Nabila, Nurul Atirah, dan juga dibantu oleh 2 kerani, Aino dan juga Cik Diana. Sekiranya ada apa-apa keperluan maklumat, bolehlah menghubungi para pegawai eksekutif di subunit etika berkenaan dengan etika penyelidikan bagi seluruh UiTM. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Untuk subunit penerbitan, sedikit penceritaannya, kita memantau 55 jurnal UiTM berindeks dan juga yang belum berindeks, yang terdiri daripada 20 jurnal sains teknologi dan kejuruteraan, 23 jurnal sains sosial dan kemanusiaan, 10 jurnal pengurusan perniagaan dan perakanan, dan ada 2 jurnal yang dikategorikan sebagai pelbagai disiplin. Daripada 55 jurnal UiTM berindeks ini, 44 daripadanya sudah berindeks MySite, dan kita masih lagi menunggu selebihnya memenuhi kriteria untuk diindekskan MySite, dan ada 3 jurnal yang sudah berindeks Scopus dan 1 berindeks Web of Science. Jadi bagi yang ingin menerbit, bolehlah melihat kepada jurnal-jurnal sama ada di MySite ataupun Scopus ataupun WS juga yang diterbitkan oleh UiTM Press, iaitu UiTM kita sendiri. Untuk pengurusan dana penerbitan, kita ada PYPA dan PYPB seperti yang semua sedia maklum, iaitu pembiayaan yuran penerbitan artikel, walaupun tidak ada perkataan berindeks, tapi kita menjurus kepada yang berindeks Scopus dan WS sahaja. Dan PYPB pembiayaan yuran proceeding berindeks. Antara perkara yang baru yang juga akan dilihat oleh unit ini, paling terkini yang telah dilancarkan pada 15 Mei pada tahun ini, iaitu Transformative Agreement Springer. Kita akan ada satu briefing slot yang lain berkenaan TA agreement ini, TA dengan Springer. Untuk hari ini kita hanya akan membentangkan berkenaan 2 dana yang terlibat untuk PYPA, iaitu Tabung Amanah Penyelidikan dan Inovasi UiTM, TAPIU, dan untuk PYPB Dana Kecemerlangan Pendidikan UiTM, DKP. Slide seterusnya. Okay, berikut adalah sejarah pengumuman berkenaan PYPA dan PYPB bermulanya pada tahun lepas, di mana kita menerima pembiayaan baru
pada lebih kurang Jun 2024. Jadi pengumuman pertama telah diadakan untuk PYPA pada 10 Jun dan untuk PYPB pada 7 Jun, iaitu beberapa hari lebih awal. Dan kali keduanya juga telah diwar-warkan kepada warga staf UiTM pada 27 September 2024. Namun untuk PYPB kita menerima pembiayaan yang lebih banyak, terkininya pada 20 terkininya pada bulan Jun yang sama, tapi pada bulan Februari 2025 kita membuat pengumuman kedua dan kita telah menukar poster itu daripada 2024 kepada 2025. Walau bagaimanapun untuk PYPA dananya masih ada, tapi makin menipis. Kita tidaklah menukar kepada 2025 tetapi ia masih lagi boleh diguna pakai walaupun telah masuk pada tahun 2025. Okay, seterusnya. Ini adalah manual PYPA dan manual PYPB. Bagi para pemohon yang ingin memohon, saya ingin menyarankan semua merujuk dengan lebih jelas lagi, lebih lanjut kepada manual PYPA dan PYPB agar tidak ada perkara yang terlepas pandang, supaya segala keperluan yang diperlukan untuk kelulusan dana dapat dilakukan dengan lebih sempurna ataupun dengan lebih lancar. Seterusnya. Ingin saya mulakan dengan definisi artikel. Dilihat di sini, kita biasa tahu berkenaan artikel dan kita juga adalah penulis artikel. Secara dasarnya artikel adalah merujuk kepada kandungan bertulis yang muncul dalam penerbitan seperti jurnal, majalah, akhbar ataupun penerbitan lain. Tapi dalam perkara hari ini yang ingin kita fokuskan adalah artikel yang diterbitkan di dalam jurnal sahaja. Dan apa itu jurnal akademik? Ya, artikel seringkali mengandungi hasil kajian, analisis atau ulasan berkaitan dengan topik tertentu yang telah diwasit. Ini adalah satu perkataan yang sangat penting di dalam bahasa Inggerisnya, diberi nama sebagai peer reviewed. Dan seperti yang semua sedia maklum, format yang kita lihat sebagai satu artikel perlulah mempunyai elemen-elemen seperti pengenalan iaitu introduction, methodology, method, results and discussion, keputusan dan juga perbincangan, dan conclusion iaitu penutup, dan paling penting penghargaan dan juga rujukan iaitu acknowledgement dan references. Okay, seterusnya. Kita lihat pula kepada proceeding. Format yang kita lihat untuk proceeding adalah sama seperti yang saya sebut tadi untuk artikel. Cumanya ia adalah dirujuk seperti kalau kita lihat di Scopus, diberi nama source type iaitu conference paper, yang merujuk kepada kandungan bertulis yang muncul dalam penerbitan hasil dari pembentangan di conference. Dalam konteks proceeding akademik, definisinya tetap sama, mempunyai elemen-elemen yang saya sebut tadi, cumanya ia adalah hasil daripada pembentangan di conference. Satu perkara yang ingin saya sebut di sini, mungkin ada sedikit confusion pada para pemohon yang sebelum ini, di mana mereka memahami bahawa apa-apa hasil daripada pembentangan di conference, walaupun diterbitkan di dalam jurnal artikel ataupun artikel di jurnal akademik, mereka memohon PYPB. Ini adalah tidak selari, ya, di mana untuk PYPA dan PYPB dana hanya diberikan terhadap hasil penerbitan. Sekiranya hasil penerbitan itu di jurnal akademik, maka mohonlah pembiayaan yuran penerbitan artikel, dan sekiranya hasil dia ditulis sebagai conference paper, maka mohonlah pembiayaan yuran proceeding berindeks. Kita teruskan. Artikel dan proceeding berindeks yang kita ingin dana adalah artikel ataupun proceeding atau conference paper tadi yang telah berindeks di Scopus ataupun di Web of Science sebagai bukti hasil penyidikan yang berkualiti dan berdaya saing. Seterusnya.
Dan misi PYPA dan PYPB itu adalah untuk membudaya, memperkasa dan menggalakkan kapasiti penerbitan berimpak dengan peningkatan citasi. Yang seterusnya memperkasa visibility penyelidik dan UiTM di peringkat global. Melalui penerbitan, hasil penyidikan berkualiti mampu menyumbang terhadap peningkatan berterusan kualiti pendidikan yang dinamik dan lestari. Itu sedikit berkenaan misi PYPA dan PYPB. Kita teruskan dengan kriteria permohonan PYPA dan PYPB yang terdiri daripada 3, iaitu kriteria artikel ataupun prosiding itu sendiri, yang dilihat dari hasil penerbitan, kriteria pemohon dan akhir sekali kriteria pembayaran. Seterusnya, kita mulakan dengan kriteria pemohon. Pemohon iaitu yang terdiri daripada staf akademik, perlulah staf akademik yang berstatus tetap ataupun kontrak, juga berstatus aktif, dan pemohon adalah pengarang koresponden ataupun corresponding author untuk artikel atau prosiding itu, dan keutamaan akan diberikan kepada pemohon ataupun corresponding author tadi, pengarang koresponden yang tidak mempunyai geran penyelidikan aktif. Dalam masa memohon itu, borang yang perlu diisi perlulah mendapat pengesahan daripada Ketua Pusat Tanggungjawab dan perlu juga memberi sumbangan sama ada TAPIU ataupun DKP mengikut dana yang dipohon. Seterusnya, sebagai contoh, sekiranya PYPA yang dipohon, maka pemohon perlu memberi sumbangan sekurang-kurangnya hanya sebanyak RM20 sebulan selama sekurang-kurangnya 6 bulan ke Tabung Amanah Penyelidikan dan Inovasi UiTM. Ini untuk PYPA. Dan manakala untuk PYPB sekurang-kurangnya RM30 sebulan selama sekurang-kurangnya 6 bulan kepada Tabung Amanah Dana Kecemerlangan Pendidikan DKP. Sumbangan dana ini boleh dibuat melalui potongan gaji, dan ini adalah slide yang menunjukkan bagaimana pemohon boleh membuat potongan gaji. Pemohon hanya perlu pergi ke FinE portal dan memilih tab FinE Payroll, permohonan dan memilih jenis dana, sama ada dana kecemerlangan pendidikan UiTM ataupun dana penyelidikan TAPIU. Slide seterusnya. Ya, dan slide seterusnya. Sejurus setelah membuat permohonan di FinE portal, dan memilih tempoh masa dan juga amount, sebagai contoh PYPA, secara minimal RM20, tidak perlulah membuat, maksud saya tidak semestinya hanya RM20, boleh memberi sumbangan lebih daripada RM20 contohnya ya. Sejurus membuat permohonan tersebut di FinE portal, pengesahan terimaan kaunter untuk permohonan potongan gaji akan diterima setelah dilihat oleh pegawai yang buat pengesahan, iaitu contohnya di sini Puan Hamidah binti Ahmad. Mungkin ia akan mengambil beberapa hari, ada masa-masanya yang tertentu yang dilihat oleh Puan Hamidah binti Ahmad untuk meluluskan permohonan tersebut secara online. Walau bagaimanapun bagi pemohon yang ingin mendapatkan kelulusan yang segera, boleh menghubungi Puan Hamidah binti Ahmad agar dapat melihat dan meluluskan permohonan tersebut dengan segera. Seterusnya, bagi pemohon yang sudah lama, sudah sedia ada memberi sumbangan terhadap TAPIU dan juga TKP, tapi bila ingin memohon PYPA dan PYPB ataupun PYPB, perlu memberikan bukti pemotongan ataupun sumbangan dana tersebut. Bagi pemohon tersebut, hanya perlu pergi ke login FinE portal, pilih lagi sekali FinE Payroll, pilih permohonan, pilih potongan gaji. Sebenarnya dalam sistem tu sudah ada. Jadi ini adalah step di mana bagaimana ingin mendapatkan bukti sumbangan yang telah dibuat sekian lama. Di mana sekiranya potongan sedia ada, pop-up jumlah amount potongan akan tertera seperti yang dilihat di slide dengan maklumat tarikh mula semasa dan tarikh akhir semasa yang telah dikelabukan dalam kotak tersebut. Maksud kata dalam kes ini tidak ada perubahan yang boleh dibuatlah kecuali ingin membuat
penambahan. Jadi kalau dia rasa cukup, maka hanya screenshot dan jadikan buku surat ini ke format PDF atau image dan jadikan sebagai bukti sumbangan tadi ya, DKP ataupun TAPIU. Okay, seterusnya. Bagi yang ingin memberi sumbangan dalam satu jumlah yang sekali sahaja, tidak melalui potongan gaji, boleh pergi ke link yang saya tunjukkan di sini ataupun Google saja UiTM Pay untuk TAPIU. Maka akan dilihat jenis sumbangan yang boleh dibuat melalui credit card ataupun debit FPX. Maka hanya ikuti cara yang telah tertera di laman sesahun tersebut dan terus pay. Dan seterusnya, begitu juga untuk DKP, cara yang sama yang ingin memohon PYPA-PYPB tapi membayar dalam sekali saja. Mungkin dia ingin bayar RM20 untuk 6 bulan maka RM120 dan RM30 untuk 6 bulan maka RM180. Walau bagaimanapun ia tidak hanya tidak tertakluk kepada 120 saja ataupun 180 sahaja. Jika ingin memberi sumbangan yang lebih, kita ingin harapkan daripada para pemohon memberi sumbangan lebih daripada minima yang telah ditetapkan. Seterusnya, kita teruskan dengan kriteria artikel dan seterusnya. Berikut adalah kriteria artikel di mana dilihat di situ ada tanda right dan tanda pangkah ya. Untuk right bermaksud dibenarkan hanya artikel ataupun conference paper tadi, proceeding yang telah diterbitkan berindeks Scopus ataupun Web of Science. Dan juga perlu ada di dalam artikel tersebut segmen ataupun section acknowledgement to UiTM, iaitu penghargaan kepada UiTM. Yang pangkah itu tidak dibenarkan mana-mana artikel yang diterbitkan oleh penerbit Hindawi ataupun Hindawi Publishing Corporation Journals, Frontier dan MDPI, Publisher of Open Access Journal. Dan juga tidak dibenarkan menerbit di artikel, bukanlah tidak dibenarkan, tapi kalau boleh tidak menerbit di jurnal ataupun penerbit pemangsa, predatory publisher ataupun jurnal. Sekiranya menerbit, maka kelayakan untuk mendapatkan dana oleh kerajaan ataupun UiTM ini melalui PYPA dan PYPB adalah tidak luluslah, tidak dibenarkan. Okay, seterusnya. Kenapa Hindawi, Frontiers dan MDPI tidak dibenarkan? Ini adalah atas arahan edaran Kementerian Pendidikan Tinggi bertarikh 13 Julai 2023 di mana boleh dilihat di skrin paragraf yang nombor 3 itu ditulis pihak kementerian tidak membenarkan universiti awam menggunakan peruntukan dana kerajaan untuk sebarang penerbitan yang diterbitkan oleh 3 penerbit, Hindawi, Frontier dan MDPI. Maka kita mengikut edaran KPT ini, oleh yang demikian untuk dana PYPA dan PYPB juga tidak akan diluluskan bagi mana-mana penerbitan Hindawi, Frontiers ataupun MDPI. Seterusnya, sesudah artikel tersebut ataupun prosedur itu telah diterbitkan oleh jurnal ataupun penerbit masing-masing, maka pemohon perlu mendaftar di PRIME, iaitu Portal for Research and Innovation Management. Sejurus kelulusan diterima oleh pihak PRIME yang diluluskan oleh perpustakaan kita, maka dengan sejurus kelulusan maka artikel itu juga akan tertera di UiTM Expert masing-masing. Tidak ada tunggu sehari ataupun 24 jam, terus akan tertera di UiTM Expert. Jadi apa yang penting di sini adalah bukti nama ataupun maklumat artikel tadi ataupun proceeding tertera di UiTM Expert pemohon masing-masing dan perlu dijadikan bukti semasa membuat permohonan ke kita, ke RMC. Seterusnya, saya ingin ceritakan sedikit berkenaan jenis indeks, mungkin sedikit pemakluman ataupun perkongsian maklumat kepada mana-mana pemohon ataupun penulis
staff akademik UiTM yang ingin menerbit di WS katakan ya, ini untuk adalah senarai Web of Science, contohnya Science Citation Index Expanded, SCIE, Social Sciences Citation Index, SSCI, Art and Humanities Citation Index, AHCI. Yang ketiga-tiga ni, mana-mana jurnal yang berada di sini bolehlah memohon PYPA yang telah berindeks WS. Conference Proceeding Citation Index dan Conference Proceeding Citation Index Social Science ya, yang tadi Science dan Social Science sekiranya telah terterbit di sini di bawah WS boleh memohon PYPB, dan kita juga mengambil kira Emerging Sources Citation Index iaitu ESCI. Walaupun ESCI ini tidak diambil kira sebagai high impact journal kerana walaupun telah berada di WS, tetapi untuk PYPA dan PYPB kita masih lagi mengambil kira sebagai artikel yang berindeks WS ESCI. Seterusnya. Okey, bagi juga yang ingin mencari maklumat lebih lagi, boleh juga pergi ke Web of Science dan muat turun senarai-senarai tersebut seperti yang tertera, seperti yang saya sebut tadi, boleh dimuat turun daripada laman sesawang WS itu sendiri ya. Seterusnya, bagi yang ingin mencari nama-nama jurnal, contohnya boleh pergi ke Scopus, login Scopus dengan email masing-masing di title, dan pencarian nama jurnal itu boleh dibuat di sini contohnya, dan juga download Scopus source list boleh juga dibuat di sini ya, bagi yang ingin mencari jurnal-jurnal yang bertepatan dengan bidang ataupun skop masing-masing. Seterusnya, sejurus ditekannya download the source title list, maka senarai penuh boleh disimpan oleh pemohon, dan ambil maklum bahawa senarai ini juga merangkumi discontinued source list. Maka ini adalah satu cara yang amat penting, tidak menerbit di artikel yang telah diberhentikan oleh Scopus. Saya akan tunjuk sebentar lagi contoh-contoh, sedikit contoh jurnal yang telah diberhentikan oleh Scopus baru-baru ini, di mana ramai yang menerbit di situ contohnya ya. Seterusnya, contoh tiada acknowledgement kepada UiTM, di mana ini adalah salah satu kriteria kelulusan dana. Artikel yang telah diterbitkan itu perlu ada segmen ataupun bahagian acknowledgement. Ini adalah contoh yang kita ambil daripada artikel yang dimohon ke PYPA dan PYPB, di mana akhir sekali ada conclusion dan diikuti dengan references ataupun rujukan, tapi elemen acknowledgement itu tidak berada ya. Jadi saya ingin menyarankan kepada semua penulis, lihat dulu authors guideline, sekiranya ada acknowledgement maka silalah menulis apa-apa penghargaan kepada UiTM. Mungkin ada yang mengatakan template authors to guideline tu tidak ada, guideline to authors tidak ada bahagian acknowledgement. Sekiranya penerbit itu tidak memerlukan bahagian acknowledgement, maka mungkin sekiranya telah diterima dan diterbitkan di penerbit tersebut tanpa elemen acknowledgement, sekiranya memohon PYPA ataupun PYPB, kita tidak dapatlah memberi kelulusan tersebut. Maka ini adalah amat penting melihat terlebih dahulu template daripada penerbit ataupun jurnal ataupun proceeding itu sendiri ya. Seterusnya. Okay, saya ingin ceritakan juga berkenaan jurnal ataupun penerbitan pemangsa ataupun dalam bahasa Inggerisnya predatory. Kerana ini adalah salah satu kriteria yang kita juga lihat, sekiranya ada elemen pemangsa ataupun predatory, kelulusan tidak akan diberikan. Contoh di sini dikatakan predatory journals and publishers are entities that prioritize self-interest at the expense of scholarship and are characterized by false or misleading information, deviation from best editorial and publication practices, a lack of transparency and or
the use of aggressive and indiscriminate solicitation practices. Ini diambil daripada Agnes tahun 2018. Ada juga PDF di sini yang boleh dikongsikan nanti. Dan untuk makluman semua, bagi UiTM, cara yang paling mudah untuk melihat senarai yang mungkin dikategorikan sebagai pemangsa, artikel pemangsa, jurnal pemangsa, penerbit pemangsa boleh dilihat di Beall's List. Contoh ya, contoh. Okay, seterusnya. Apa yang dimaksudkan dengan self-interest? Selalunya dikaitkan dengan financial. Jika dibandingkan dengan academic rigor and integrity. Iaitu yang saya sebut awal tadi, peer reviewed sangat penting. Boleh dikategorikan sama ada single ataupun double blind. Maka sekiranya perkara itu tidak berlaku, mungkin boleh dikategorikan sebagai pemangsa. Contohnya, accepting articles without performing promised quality checks. Contoh tadi peer reviewed ya, such as vetting, validity, checking for plagiarism or ethical approval. This implies that quality checks, plagiarism detection and ethical approval are essential components of or protections for scholarship. Seterusnya. Saya ingin senaraikan di sini beberapa rujukan predatory journals list. Contohnya Beall's List of Predatory Publisher, Beall's List of Predatory Journal. Jika pergi ke laman sesawang Beall's List, kita boleh melihat senarai sama ada predatory publishers ataupun predatory journals, ataupun kepada scholarly open access, potential, possible or probable predatory scholarly open access journals, ataupun di Predatory Publisher Journals List 2024. Dan yang item yang kelima itu diberi nama sebagai Cable's Predatory Reports Criteria. Itu hanya laporan. Tapi untuk maklumat semua, rujukan paling utama yang kita rujuk sebagai syarat-syarat kelulusan adalah Beall's List bagi UiTM. Seterusnya. Dilihat juga untuk daripada universiti lain, contohnya ini adalah link ataupun laman sesawang untuk PITAR kita, diberi nama Predatory Journals, USM, Perpustakaan Hamzah Sendut, Predatory or Blacklisted Journals or Publishers. Mungkin semua boleh pergi ke Google dan type perkara ini, mungkin boleh pergi ke mana-mana universiti, UiTM, USM, UM dan UPM. Kebanyakannya juga merujuk kepada Beall's List, contohnya. Seterusnya, ini juga adalah senarai yang boleh dirujuk di peringkat antarabangsa, contohnya University of Missouri, the Health Sciences of Library dan seterusnya, the University of British Columbia. Slide seterusnya, boleh dibaca ya nanti slide ini. Dan saya ingin terus merujuk kepada Beall's List of potential predatory journals and publishers. Sekiranya di Google type Beall's List UiTM, maka kita akan dibawa ke sini potential predatory scholarly open access journals di mana senarai original list akan terpapar. Dan seterusnya, untuk penerbit juga akan terpapar. Ini adalah contoh ya, boleh dilihat senarai nama-nama jurnal dan juga publisher. Seterusnya, pergi slide sebelumnya. Ingin saya tunjuk di sini untuk makluman, ada senarai yang last updated, contohnya Februari 7, 2025. Ada juga senarai yang last updated was long time ago, lama, iaitu contohnya 2017 katakan. Jadi ada perkara yang kita boleh lihat sama ada ia masih lagi predatory atau pemangsa ataupun bukan ya. Jadi saya akan kongsikan selepas ini. Seterusnya. Okay, ini adalah pembacaan tambahan. Seterusnya. Okay, sebelum saya pergi kepada contoh-contoh pemangsa tadi, saya teruskan dengan kriteria pembayaran dahulu ya. Seterusnya. Bagi yang ingin memohon, contohnya untuk PYPB, dana maksima yang kita boleh luluskan adalah hanya sebanyak 1,500 dan manakala untuk PYPA iaitu artikel, penerbitan artikel berindeks tadi, maksima hanyalah RM2,000.
dan dana diberikan kepada yuran penerbitan sahaja. Ini merujuk kepada PYPB lah kebanyakannya, bagi mana-mana yang pergi membentangkan di conference dan menerbitkan di conference proceeding contohnya. Tapi yang paling utama kita melihat yuran penerbitan. Tidak ada masalah bagi PYPA kerana ia adalah penerbitan artikel. Dan kriteria yang penting juga hanya satu sumber biaya sahaja untuk setiap permohonan. Diberi contoh sekiranya memohon PYPA ataupun PYPB, nanti bila isi borang nanti akan ada perakuan yang mengatakan tidak juga memohon ataupun claim tuntutan daripada sumber dana yang lain. Ini adalah tanggungjawab dan integriti lah, etika masing-masing untuk membuat perakuan tersebut. Seterusnya, dan sebelumnya, paling utama ia agak berbeza seperti sebelum ini ya, tapi sudah agak lama juga PYPA dan PYPB di mana bayar terlebih dahulu pay and claim dan hanya satu sumber biaya. Dan seterusnya, lain-lain charge penerbitan, contohnya charge kepada penganjur tidak akan diluluskan. Yuran pemprosesan sekiranya ada sebelum penerimaan ataupun acceptance tidak juga akan diambil kira, dan juga mana-mana charge yang melibatkan proofread iaitu charge baca proof juga tidak akan diluluskan. Seterusnya, kita lihat kepada carta alir. Paling mudah di sini bermula dengan mengisi borang. Kita akan lihat borang sebentar lagi nanti. Dan dilihat di situ link-link untuk borang ya, daripada Google Drive untuk PYPA dan PYPB. Dan sejurus mengisi semua maklumat di dalam borang dan juga lampiran yang disediakan memenuhi kriteria PYPA dan PYPB perlu disemak oleh Ketua PTJ sebagai endorse ya, menyokong ataupun tidak menyokong permohonan tersebut sebelum sampai ke unit etika dan penerbitan. Dan seterusnya bila sampai di RMC iaitu UEP, unit etika dan penerbitan RMC, kita akan sekali lagi menyemak, melihat sama ada dokumen ada lengkap, dan kriteria-kriteria yang saya sebut tadi seperti predatory dan lain-lain juga akan disemak lagi sekali ya. Dan seterusnya, sekiranya lengkap barulah dibawa ke mesyuarat JKPAP, iaitu mesyuarat di pihak kita iaitu RMC, dan kelulusan akan dikeluarkan selepas mungkin dari mula permohonan, ambil masa secara average ataupun purata mungkinlah 3 bulan contohnya. Seterusnya, kita lihat kepada borang, contohnya dia adalah borang PYPA. Mohon kepada semua, mohon jasa baik semua pemohon memastikan hanya corresponding author yang memohon, iaitu perlu diisi nama pengarang koresponden iaitu corresponding author, diisi maklumat-maklumat yang tertera, tajuk artikel, jurnal, jenis pengindeksan, sekiranya ada EISSN ataupun ISSN, perlu ada ya, mana-mana jurnal perlu ada nombor ni, perlu diisi dengan lebih jelas. Ini akan membantu pihak kami juga menyemak di Scopus ataupun WS. Nama penerbit perlu cakna nama penerbit tersebut untuk jurnal tersebut isi dengan betul, dan juga isi nilai RM yang ingin dipohon. Bagi yang telah membayar lebih, contohnya untuk PYPA lebih daripada RM2,000, maka mungkin dia akan sedikit pandai di situ, ditulislah katakan RM3,000, ditulis RM3,000 tapi memohon RM2,000 sahaja. Katakan dia tulis RM3,000 lah, katakan RM3,000, RM4,000, tak apa, kita ambil kira maklumat tersebut. Tapi sekiranya diluluskan, hanya kelulusan yang paling maksimal sahaja akan diberikan. Sekiranya RM3,000 diluluskan, hanya dapat RM2,000 untuk PYPA, dan untuk PYPB hanya RM1,500. Dan perlu juga diisi hanya tik ya, perlu baca dengan lebih jelas lagi dan betul lah tik-tik yang dibuat, iaitu bukti cetakan artikel, iaitu artikel penuh muka surat ya, kalau 5 muka surat, 10 muka surat, jadikan PDF sepenuh-penuhnya, dan bukti cetakan pengesahan
artikel berindeks di Scopus dan WOS. Masing-masing mempunyai login, masing-masing di Scopus ataupun WOS, maka perlulah jadikan ia sebagai bukti yang artikel tersebut tertera sama ada Scopus ataupun WOS. Dan seterusnya bagi pembayaran, pihak bendahari kita sangat menitik beratkan bukti pembayaran, iaitu invoice. Sebelum pembayaran dibuat, lampiran invoice perlu diberikan dan iaitu arahan kepada pembayaran, dan setelah pembayaran dibuat, resit juga diterima oleh jurnal tersebut, ya, ataupun penerbitlah dalam hal ini. Maka kedua-dua ini adalah penting, iaitu resit dan juga invoice, dan juga bukti penyata bank di mana proses ataupun transaksi pembayaran tersebut dibuat kepada penerbit contohnya. Dan bukti sumbangan pemohon juga perlu diberikan seperti yang saya ceritakan awal tadi, dan segmen paling akhir ni juga penting, perakuan pemohon. Jangan hanya tik saja, perlu baca dan fahami apa yang ditik. Contohnya, saya adalah pengarang koresponden. Ya, betul. Hanya koresponden author saja memohon dia tik. Kemudian sekiranya ya, ini untuk kes yang tertentu. Walaupun kita tahu PYPA dan PYPB keutamaan diberikan kepada yang tidak mempunyai geran aktif, walau bagaimanapun yang mempunyai geran aktif tetapi secara kebetulannya ataupun perancangan artikel itu tidak terlibat ataupun tidak bersangkutan dengan geran yang sedia ada, maka dia pemohon tersebut bolehlah mengisi sedikit di bahagian 2 ini. Saya tidak mempunyai sumber geran aktif dan tidak menerima bantuan kewangan, dan sekiranya sebaliknya, sila nyatakan justifikasi keperluan pembayaran. Ini untuk kes yang tertentu sahaja. Dan yang ketiga, saya tidak mengemukakan tuntutan berulang kepada UiTM ataupun pihak ketiga. Contohnya, sekiranya ada kolaborasi lah di antara dua institusi, maka dia memohon di staf akademik UiTM sebagai corresponding author dan tidak ada geran ataupun kolaborasi yang bukan geran, ya, contoh. Memohon PYPA ataupun PYPB pada masa yang sama juga memohon dan lain-lain. Jadi kita tidak dapat menyemak, tapi sekiranya perkara itu diketahui membuat tuntutan berulang, maka secara dasarnya telah melanggaри etika ataupun perakuan ini. Contohnya untuk nombor 6, saya memahami bahawa permohonan saya boleh ditolak atau saya boleh dimajukan untuk tindakan tata tertib, dimajukan, ya, sekiranya maklumat serta dokumen yang dikemukakan didapati tidak benar mengikut kriteria PYPA, untuk kes ni PYPA, dan mengakui sebarang keputusan adalah muktamad. Seterusnya, ini adalah borang PYPB yang bezanya adalah maklumat yang perlu diisi, contohnya tajuk proceeding, nama persidangan ataupun conference. Ini penting, ya, tajuk proceeding itulah yang dijadikan sebagai bukti yang hasil penerbitan itu adalah diterbitkan di proceeding ataupun conference paper, source type dia, bukan journal. Untuk makluman semua, ini adalah trend yang terkini, mungkin telah lama, di mana bila kita menghadiri mana-mana conference, hasil penerbitan itu diterbitkan di jurnal. Maka bukanlah bermaksud isi borang PYPB, kerana kita nak isi nama persidangan tu kan. Jika hasil penerbitan itu di jurnal walaupun menghadiri persidangan, maka bukanlah borang PYPB tetapi borang PYPA. Ya, PYPA yang diisi sebab kita meluluskan UEP ataupun UiTM meluluskan hasil penerbitan sama ada di jurnal ataupun di proceeding. Maka saya ingin memohon jasa baik semua mengisi borang yang betul. Sekiranya dihantar ke UEP dengan borang yang salah, bila kita semak, kita mengikut protokol yang kita sediakan, kita akan tolak terlebih dahulu dan meminta pemohon itu mengisi borang yang baru.
Maka untuk mengurangkan kelambatan ataupun kelewatan pengurusan permohonan tersebut, dicadangkan mengisi borang yang betul mengikut hasil penerbitan sama ada artikel ataupun proceeding berindeks. Okey, seterusnya. Ingin saya memberi beberapa contoh kemungkinan jurnal pemangsa. Contoh di sini kita lihat International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering didapati berada di Beall's List. Slide seterusnya. Namun bila kita pergi ke Scopus, bukan namun ya, dan ditambah pula bila di Scopus, jurnal ini boleh dilihat walau bagaimanapun not available untuk side score dan seterusnya. Maka boleh dilihat di sini untuk slide seterusnya. Bila kita pergi ke source untuk artikel, untuk jurnal tersebut, dilihat, jangan lupa untuk melihat perkataan coverage discontinued in Scopus. Walaupun ditulis years currently covered by Scopus from 2019 to 2022. Walaupun pada tahun itu 2022 ini berlaku ya untuk tahun ini, walaupun ditulis to 2025 tetapi ada perkataan di bawah tu coverage discontinued in Scopus untuk tahun ini. Ini amat penting ya. Sebelum kita menerbit di mana-mana jurnal, silalah merujuk dahulu di Scopus ataupun WOS sama ada ia mempunyai kemungkinan pemangsa. Seterusnya. Okey, boleh patah balik tak? Di sini saya ingin contoh memberikan sedikit contoh untuk Scopus content coverage. Kalau dilihat di situ, kita macam agak puzzle lah kenapa di discontinue in Scopus kan, tapi Scopus yang discontinue this journal. Dilihat 2019 291 dokumen diterbitkan. 2020 dikurang sikit. So pelik ya, dikurang kan, selalunya sepatutnya maintain tapi dikurang. Kemudian 2022 dia naik balik. Ini yang dikatakan mungkin kriteria yang dilihat oleh Scopus ada unsur-unsur pemangsa. Tapi dia agak pelik sikit lah, dia tinggi kemudian dia turun kemudian dia naik balik. Mungkin diambil kira pada tahun 2022 tu daripada 131 jadi terus kepada 200 lebih. Ini yang antara contoh yang boleh dikatakan academic rigor ataupun lebih kepada kewangan ataupun financial element lah tadi yang boleh dikatakan sebagai elemen pemangsa walaupun oleh Scopus ya. Seterusnya. Jika dicari source tersebut untuk item yang kedua iaitu International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Science, tak jumpa di Scopus. Contohnya slide seterusnya, dilihat di Beall's List ada International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences contohnya. Maka bolehlah dikatakan okey, mungkin dia pemangsa. Slide seterusnya. Walaupun dia punya laman sesawang tu, jurnal dia nampak bagus dan boleh diterima, tetapi disebabkan telah boleh pergi slide sebelumnya tak? Okey, di sini walau bagaimanapun dia tertulis ya, atas tu Januari 9 2017, tetapi untuk yang artikel jurnal ini last updated Februari 7 2025. Untuk pihak kami kita melihat lebih kepada elemen pemangsa lah, lebih jelas di sini. Dan seterusnya. Okey, seterusnya. Lagi satu contoh untuk Annals of Phytomedicine last updated 2017 ada tertera di Beall's List. Slide seterusnya contohnya laman sesawang ada. Walau bagaimanapun bila dilihat di WOS dia adalah kita tak berapa jelas kat sini, Q3 ya, Q3 ke? Sekejap. Q3. Mungkin besar. Q3. Maka kita masih lagi boleh melihat dengan lebih mendalam sama ada ia adalah satu kategori pemangsa atau tidak. Tapi saya ingin memberi nasihat semua yang ingin memohon, terutamanya PYPA dan PYPB, sekiranya ada kriteria yang sedemikian tersenarai di Beall's List, tapi ada pula Scopus tak ada, tapi ada pula di WOS, kalau boleh cuba elakkan. Ya, kalau boleh cuba elakkan. Ia memberi satu ketetapan sama ada ia adalah pemangsa atau tidak. Okey, seterusnya. Ini lagi satu contoh, Journal of Applied Pharmaceutical Sciences.
updated 2017, seterusnya. Tetapi di Scopus masih lagi ada dengan highest percentile 54%, di mana secara dasarnya indirectly you can say Q3 lah, walaupun Scopus tidak memberi mana-mana Q, hanya WS saja memberi Q, tapi agak okey lah Q3 contohnya ya. Sorry, Q2 bukan Q3, walaupun tersenarai di bills. Boleh pergi ke slide sebelumnya. Kalau dilihat untuk Journal of Applied Pharmaceutical Sciences updated 2017, agak lama. Dan slide seterusnya boleh dikatakan untuk semasa ini saya baru screenshot semalam ataupun hari ini ya. Jadi dia masih lagi berada di Scopus, belum lagi discontinued. Slide seterusnya. Okay, jika dilihat Journal of Applied Pharmaceutical Sciences tidak ada perkataan discontinued. Dia adalah berindeks Scopus dari tahun 2011 hingga 2025. Tahun ini masih lagi berindeks Scopus. Terusnya. Okay, ini adalah contoh untuk jurnal yang sama. Kalau dilihat ya, kenapa agak-agak bills list tu senaraikannya pada tahun 2017. Kita lihat 2011 326, tiba-tiba naik mendadak 400 2012. Kemudian 300 balik, 200, 300, 2016, 2017. Jadi 393. Kemudian 218, 200, lebih kurang 300. Dan dia agak maintain balik. Kemudian 2025 boleh habis 125. Jadi elemen ini mungkin kita juga melihat elemen penerbitan tahunan ini ya sebagai kriteria sama ada ia pemangsa ataupun tidak. Ini adalah satu perkongsian kepada semua bagaimana untuk menilai sama ada jurnal itu ada mempunyai elemen pemangsa ataupun tidak, bukan hanya melihat daripada bills list contohnya. Seterusnya, slide seterusnya. Ini lagi satu contoh Journal of Applied Pharmaceutical Science di Scopus yang tadi. Dan seterusnya. Okey, ini yang paling terkini tahun ini. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology. Untuk makluman semua, sebelum ini ada yang memohon PYPA, PYPB, tetapi kita luluskanlah sebab ia belum lagi tersenarai di bills list. Kalau lihat di situ, tidak ada lagi di bills list. Walau bagaimanapun, tak silap saya dalam bulan lepas ataupun baru-baru ini, jurnal ini telah diberhentikan oleh Scopus. Jadi ingin saya maklumkan, kita bukan hanya melihat sama ada tersenarai di bills list, kita juga melihat sama ada telah diberhentikan oleh Scopus. Walaupun masih belum lagi dikemaskini di bills list, maka kita tidak akan meluluskanlah permohonan tersebut. Contohnya. Seterusnya. Contohnya kita nak tunjukkan kenapa agak-agak Scopus berhentikannya daripada indeks Scopus. Kita lihat 2019 20 dokumen, 2020 19 okeylah. 2021 30 okeylah naik sikit, tiba-tiba mendadak. 2022 126 mendadak lagi. 2023 369 naik lagi, 2024 380 dan sebelum habis tahun 2025 lagi mendadak naik. Jadi Scopus melihat ini sebagai elemen pemangsa, maka Scopus telah mengambil tindakan untuk memberhentikan jurnal ini daripada Scopus. Ini adalah contoh bagaimana kita ingin menilai sendiri jurnal yang ingin kita hantar artikel untuk penerbitan. Seterusnya. Dan itu saja daripada saya. Sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditanya di sini ataupun selepas daripada waktu taklimat ini juga masih juga boleh menghubungi saya melalui WhatsApp ataupun menghubungi pejabat unit etika dan penerbitan di RMC. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Amizon, sorry. So terima kasih di atas perkongsian yang begitu detail, banyak benda yang dimaklumkan. Saya rasa pasti semua orang pun tertanya-tanya lah, okey, berkenaan dengan next. So ada beberapa soalan yang dah appear dekat chat box. So saya akan baca satu-satu lah.
daripada Dr. Anis. So doktor, kalau main author boleh claim untuk PYPA ataupun tidak? Okay. Dia macam ni. Borang perlu diisi oleh corresponding author. Main author mohon macam ni lah. Corresponding author memohon dan mengisi borang. Ada perbincangan di antara corresponding author lah. Kalau corresponding author tu nak bagi tuntutan itu kepada main author, silakanlah, kita tidak akan melihat perkara yang berlaku selepasnya. Tapi yang penting sampai permohonan adalah diisi oleh corresponding author. Jadi jawapannya bolehlah memohon dengan syarat isilah borang tersebut yang diisi oleh corresponding author. Kalau nak isi bagi pihak corresponding author pun boleh. Adalah persetujuan di antara mutual understanding di antara main author dan juga corresponding author. Okay. Cuma ada konflik di situ di mana pembayaran, saya faham soalan di sini. Main author dialah yang bayar, dia yang submit. Seeloknya, sepatutnya lah, secara dasarnya corresponding author yang submit, bukan main author. Tapi dengan kompleksiti kita kan UiTM yang main author dan juga corresponding author juga adalah staff akademik yang berwibawa, maka mungkin ada yang main author tu yang submit, maka dia yang bayar. Jadi bukti pembayaran itu adalah nama main author. Padahal untuk permohonan kita melihat bukti pembayaran adalah atas nama corresponding author. Untuk kes yang ini perlu dibuat justifikasi lah, sedikit surat lah kepada kita mengatakan walaupun pembayaran dibuat oleh main author contohnya, tetapi corresponding author aware. Maksud corresponding author lah yang buat surat tersebut, pembayaran akan diberikan kepada main author tersebut disebabkan pembayaran dibuat oleh main author. Contoh Okay, terjawab ke soalannya Dr. Anis? Okay, ada Dr. Nur Huda. Assalamualaikum Doktor. Saya Nur Huda dari Fakulti Farmasi. Saya baru pertama kali cuba untuk claim tahun lepas lah, 2024. Ada 2 artikel, 2 paper yang dah publish dan saya dah bayar. Tapi saya tak berjaya claim sebab yang pertamanya, okeylah, borang tu banyak lah nak kena isi benda yang sama berulang-ulang kan, kita nak kena isi. Lepas itu, walaupun sudah pun update di Prime tapi tak update di UiTM Expert. UiTM Expert saya yang saya cek baru sekejap tadi, saya buka semula publication saya yang terakhir ialah tahun 2023. Yang tahun lepas tak ada. Jadi tahun ini pun saya dah update di Prime untuk publication tahun ini. Di Prime sudah ada tapi UiTM Expert tak ada juga. Saya nak beritahu je lah di situ. Mungkin ada sesuatu boleh dibuatlah untuk itu. Okay. Untuk makluman Dr. Nur Huda daripada Fakulti Farmasi, perkara itu tidak sepatutnya berlaku. Mungkin ini adalah kes terpencil di mana saya sendiri semak dengan library. Bila saya daftar je, kemudian Prime lulus saja, terus sejurus sekelip mata memang dia keluar UiTM Expert. Untuk kes ni mungkin boleh terus buat aduan di ICT dan pilih library ke Doktor? Tak, terus pergi ke aduan ICT. Aduan ICT mungkin pilih di sini UiTM Expert lah kot. Saya tak ada dia punya ni kan, daripada ICT tu. Buat aduan ICT, pilih UiTM Expert dan buat screenshot lah. Dah daftar, lulus di Prime. Dengan syarat dia macam ni, dia keluar daripada UiTM Prime, UiTM Expert dengan syarat di Prime itu telah diluluskan oleh koordinator tersebut. Sekiranya koordinator itu masih lagi pending, status pending, dia belum lagi dikira daftar yang habis step dia. Step habis, you daftar, you masuk maklumat, telah dilihat oleh koordinator perpustakaan tersebut mengikut Fakulti Farmasi adalah koordinatornya, dan sekiranya memenuhi syarat pendaftaran di Prime, maka dia akan approve lah. Bila keluar approve, baru dia automatik keluar UiTM Expert. Kemungkinan saya bukan kata untuk kes ni kemungkinan belum lagi habis proses. Masih lagi pending. Sebab secara dasarnya dia akan keluar secara otomatis ke UiTM Expert. Sekiranya ini tidak berlaku, telah approve tapi tak keluar di UiTM Expert, saya ingin mohon jasa baik doktor lah untuk buat aduan dan tidakkah akan dibuat terhadap permasalahan inilah dengan segera. Selalunya kalau UiTM
aduan ICT ni kita tulis, kita hantar laporan hari ni, mungkin esok pagi tu dah mereka lihat lah. Kecuali kalau Sabtu Ahad tu kena tunggu Isnin. InsyaAllah. Kalau ada masalah lagi, WhatsApp saya. Ya. Mungkin boleh ambil nombor ni 019 5167 240. WhatsApp saya dan saya cubalah lihat terus dengan perpustakaan bagi pihak Dr. Nur Huda. Okey, baik, terima kasih doktor. Lagi satu saya nak tanya. Jadi kan yang tahun lepas tu saya masih boleh claim ke tidak? Oh kejap. Tahun lepas semua apa jadi? Dah hantar pada kita ke? Tak boleh mohon sebab UiTM Expert tak ada. Jadi saya tak boleh nak lampaikan screenshot itu. Oh okey. So saya akan masalah UiTM Expert tu dulu. Nanti buat surat sedikit kata ada masalah ni, bukti sekian-sekian. Cubalah hantar pada kita lihat. Sebabnya untuk yang tahun yang sebelum, saya just nak ini je lah. Yang tahun yang sebelum tu tak semestinya sebab saya ada masalah. Tapi kalau ada masalah pun kadang-kadang dia publish bulan 12. Lepas tu dia keluar di Scopus lepas itu. Ya betul. Jadi dia tahun lain lah untuk tunggu tak prime. Betul, tak ada masalah. Tak ada masalah. Seperti yang saya bentang tadi, PYPA kita masih letak lagi 2024 sebab duitnya masih ada. Maka walaupun tahun 2025 bukan bermaksud dah tutup ke? Tak. Selagi ada duit tu, selagi itulah kita terima permohonan. Kalau duit habis pun kita cubalah cari dalam Jabatan Pendidikan dan Inovasi ni yang diketuai oleh Profesor Dr. Nur Razak, maka duit tu akan masuklah insya-Allah. Baik, terima kasih banyak. Terus je hantar insya-Allah. Baik, terima kasih banyak. Okey. Okey, so kita ada yang angkat tangan, Dr. Zahari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Boleh ke? Mana doktor dia? Saya bagi Assalamualaikum. Okey, saya semalam dah nak hantar borang PYPA ni. Ya. And then ketua PTJ tu siapa? Sebab saya hantar dekat ketua PJI, dia kata direktor. Okey. Dr. Asrizah tanya saya semalam kot untuk kes Dr. Zahari ke? Ya. Borang tu memang kita tulis ketua PTJ. Secara otomatis kita faham untuk kampus Cawangan ketua PTJ dia adalah rektor lah ya. Tetapi untuk memudahkan boleh dicadangkan oleh Timbalan Rektor Pendidikan ni kepada rektor, turunkan kuasa kepada Timbalan Rektor Pendidikan, Jaringan Industri dan Masyarakat dan Alumni untuk kampus Cawangan masing-masing untuk dijadikan mewakili ketua PTJ. Jadi mungkin ada surat rasmi sikit lah kot kata okey diturunkan kuasa, maka borang tu tak adalah design oleh rektor setiap kali rektor kan. Okeylah direct boleh. Okey, saya ada dua soalan lagi. Saya ada grant tapi grant tu bukan tajuk publication saya lah. Okey, dan satu lagi acknowledgement. Saya baru perasan ada syarat baru tahun ni. Dia bukan baru, tahun lepas lagi dah sudah dikeluarkan manual PYPA tersebut. So macam mana saya tak ada acknowledgement tu? Hantar je dulu, mungkin buat sedikit surat kata kalau jika benarlah itu kan katakan, tapi secara dasarnya kalau tak ada acknowledgement tu kita tak luluskan lah. Oh ya ke? Kalau saya email dia orang ke tambah boleh ke? Tapi paper tu dah publish dah. Oh tak boleh, dia dah jadi ni kan. Pembetulan seterusnya sebab tu banyak dah jadi. Juga saya bayar Q1 3,000 kan. Itu yang antara perkara yang kita ingin titik beratkan kepada semua. Acknowledgement ni sangat penting. Kalau ada yang tulis acknowledgement tu dia kata dia tak tahu nak tulis apa. Padahal kita mengguna masa kita semasa bekerja untuk menulis. Sekadar mengatakan penghargaan kepada UiTM itu juga memadai. Okey, sebab saya pernah apply PYPA tahun 2021 tak lulus. That's why saya takut nak tulis. Oh ya Allah. Nak tulis nanti saya tahu je nak tulis acknowledgement tu pasal UiTM, cuma saya tak aware pasal ni. Untuk apply PYPA kena ada acknowledgement kepada UiTM. Untuk makluman Dr. Zahari, bukan disebabkan untuk PYPA, PYPB perlu ada acknowledgement. Jadi dia adalah satu elemen yang sangat penting lah dalam penulisan sepatutnya. Jadi itu adalah kira kita jadikan sebagai pendidikan lah kepada semua staf akademik. Tidak perlu menunggu kami meletakkan kriteria, tapi sebagai macam education, nak alertkan pada semua staf. Perlu ada acknowledgement. Okey, faham. Ya. So lepas ni semua application saya mesti akan letak UiTM. Mesti ada walaupun tak mohon PYPA, PYPB. Please lah acknowledge hanya affiliation tu dah enough untuk
Ya. Dia macam ni. Mungkin ada yang kata acknowledgement tu kenapa nak tulis lagi, dah ada afiliasi kan? Tak cukup ke? Tapi kita jadikan sebagai, kalau lihat artikel-artikel yang Q1, Q2, kalau dilihat secara dasarnya kebanyakannya akan ada acknowledgement. Walaupun tak tahu nak tulis pada siapa. Kadang-kadang dia kata dia nak acknowledge orang yang bukan author. Mungkin. Untuk kes ni tak ada pula nak acknowledge orang yang bukan author kan. Tulislah untuk UiTM. Begitulah sebagai visibility kita lah. Contoh salah satu daripadanya. Okay, Dr. Zahari? Okay. So tak boleh claim lah ni? Kalau you nak cuba, itulah kalau tak ada justifikasi yang strong, kita ikut ahli mesyuarat lah. Kalau ahli mesyuarat luluskan, lulus. Tapi secara dasar yang tak ada tu memang selalu sangat berlaku, memang kita tak luluskan. Nak hantar pun dah siap dah borang dia. Cuma kalau dah tak lulus, buat apa nak hantar kan? Ya. Bolehlah pastikan ada InsyaAllah. Assalamualaikum Dr. Amizun. Salam Dr. Marini. Doktor, saya nak tanya tadi ada yang doktor siapa tadi yang bertanya untuk yang tuntut tapi tanpa ada tulis acknowledgement tu kan? Okey. Sebelum ni saya difahamkan at least ada affiliation tu. Kita daripada UiTM, so ada main ke corresponding. Sebelum tak ada lagi yang statement ataupun arahan UiTM yang mengatakan kita kena buat acknowledgement macam tu. Tapi bila dah buat sharing macam ni, so kita dapat pencerahan itu. Betul. Tapi why not kali ini terimalah dulu. Contoh macam kes yang doktor tadi. Macam kita tak ada pun lagi diberitahu wajib so ni kan. Tapi bila dapat hari ini, so kita tahulah. So untuk in future kita buatlah yang tu. Cuma rasa macam unfair, kesian lah dengan dia duk bayar semua tu kan. Takkan tak boleh langsung lah macam itu saya punya pandangan lah. Ya, baik, terima kasih Dr. Marini. Jumpa lagi di sini. Dari Kelantan kan? Yeah. Okey, saya jawab ya. Bagi yang ingin you. mencuba, contohnya Dr. Marini ataupun Dr. Zahari, boleh lihat tarikh yang pengumuman. Kalau lihat slide saya awal tu, tarikh mula pengumuman PYPA adalah tak silap saya 7 Jun. Jadi sekiranya penerbitan itu dibuat lebih awal, maka kriteria itu dikeluarkan pada Jun 2024. Boleh mencuba dengan surat justifikasi tidak aware, ada acknowledgement. Jadi kita akan bawalah kepada mesyuarat. Dan boleh dipertimbangkan. InsyaAllah kita ada rezeki. Okey, terima kasih. Sama. Okey. Seterusnya saya baca sikitlah dekat chat box ni. Dia tanya kalau ada active grant, boleh mohon PYPA ataupun tidak, Doktor? Seperti yang saya terangkan tadi di borang PYPA dan PYPB. Keutamaan untuk PYPA, PYPB adalah yang tidak mempunyai geran aktif. Maksudnya dia tidak ada geran yang boleh digunakan duit untuk membayar penerbitan tersebut. Tapi bagi yang aktif ni ada banyak geran tapi dia buat aktif menulis. Jadi artikel yang dia tulis tu tidak ada kaitan dengan geran aktifnya. Maka diisilah tadi dalam kotak tadi sekiranya sebaliknya. Tulislah justifikasi kenapa dia ingin memohon dana untuk artikel tersebut. Untuk makluman semua, kita memang boleh melihat setiap pemohon geran aktif dia di RMC lah, sebab tu dia berada di RMC. Jadi kita memang boleh lihat geran aktif dia apa dan baki dia berapa. Tapi kalau, dan kita juga semak tajuk dia dengan tajuk geran aktif dia tu. Selain daripada justifikasi dia tu amat penting, dia sendiri tulis justifikasi, kita juga menilai daripada tajuk dan konten daripada artikel tersebut dengan tajuk geran. Okey. Assalamualaikum. Saya tadi tak dibaca habis tu. Saya mohon geran insentif penyediaan. Maknanya dalam tu tiada bajet penerbitan. Boleh ke mohon PYPA? Okey. Untuk geran insentif penyeliaan memang tidak ada dana untuk penerbitan. Jadi jawapannya boleh memohon. Okey, terima kasih. Sama. Okay, soalan seterusnya, kalau staf tu cuti belajar, adakah dia layak mohon untuk PYPB ataupun PYPA? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Untuk staf yang cuti belajar di dalam sistem kita tu,
dia staff yang berstatus tidak aktif lah sebab dia cuti belajar. Antara kriteria utama staff yang berstatus aktif sahaja. Okey. So soalan seterusnya, doktor, berhubung dengan syarat tiada grant aktif, saya mempunyai grant tapi bukan sebagai ketua, hanya sebagai ahli. Ada juga grant yang tak berkaitan dengan tajuk paper. Okey, adakah kes di atas boleh memohon dana? Saya rasa doktor dah jawab tadi lah. Dah jawab. Kalau tu dia mungkin doktor boleh sediakan surat justifikasi lah kot dengan isi dekat form tu lah. Betul. Okay. So seterusnya, Assalamualaikum, sekiranya self funding dibuat pada tahun 2024, proceeding diterbitkan pada Oktober 2024 dan hanya berindeks pada Mei 2025, adakah masih layak untuk memohon? Boleh. Boleh silakan memohon. Okey, Dr. Zulkarnain layak memohon lah. Okey, so soalan seterusnya daripada Insinyur Dr. Nani. Doktor, bolehkah staf memohon PYPA lebih daripada sekali setahun? Jika yuran RM1,000, bolehkah saya memohon PYPA 2 kali setahun? Okey, kita memberi, terima kasih atas soalan tersebut Dr. Nani. Kita memberi, buat masa ni kita memberi kebenaran untuk setiap pemohon memohon paling maksimal 2 kali setahun lah. Tidak berdasarkan jumlah. Contohnya kata PYPA, dia kata kalau 2 kali 2,000 kali 2 kan 4,000. Padahal dia bayar 1,000 dengan 800, 1,800. So dia ada balance lagi 1,200 contoh. Dia tidak dikira begitulah. Dia dikira berdasarkan berapa kali memohon. So lagi satu, ni soalan daripada saya lah. Macam mana kita nak tahu kalau kata kita punya permohonan nanti ditolak ataupun diluluskan? Seperti yang saya sebut tadi, masa lebih kurang kata 3 bulan. Sekiranya lulus sampai ke peringkat bendahari, baru kita akan keluarkan pemakluman lah lulus. Bendahari dan pembayaran akan dilakukan. Tapi saya rasa sebelum tu lagi kita ada pemakluman mengatakan lulus. Dan paling akhir bila dah lulus semua akan ada keluar surat kelulusan, dia akan terimalah surat kelulusan daripada kita melalui email. Sekiranya gagal juga akan ditolak, juga akan menerima surat penolakan daripada kita yang ditandatangani oleh Prof TNCPI kita. Okey, lagi satu soalan. Katakanlah sebab pemohon ni ada setengah dia tak buat pemotongan TAPIU untuk PYPA ataupun dana kecemerlangan. So kebanyakan dia orang macam takut benda tu lulus ataupun tak lulus. So kebanyakan ada yang hantar tanpa salinan dana kecemerlangan tu sebab dia macam baru nak test kan. So, boleh ke macam mana? Ataupun nanti pihak daripada unit etika ni dia akan bound balik kepada pemohon ataupun betul. Tadi saya ada tunjuk carta alir di mana dah isi borang, lampiran di-upload melalui Google Form. Sampai pada kita je kalau dokumen tak lengkap, kita tak bawa masuk mesyuarat. Antara dikatakan lengkap termasuklah memenuhi kriteria dana sumbangan terhadap TAPIU ataupun DKP tadilah mengikut PYPA ataupun PYPB. Maka kalau dia nak test pun tetaplah kita akan minta hantar email, minta sediakan bukti tadi. Barulah kita akan bawa ke mesyuarat. Okey. So soalan seterusnya daripada Dr. Syekh, setengah publisher tidak memberi invoice walaupun telah diminta, hanya memberi resit sahaja. Bolehkah saya memohon PYPA juga? Okey, boleh sediakan surat justifikasi, bukti perbualan ataupun komunikasi dengan penerbit mengatakan invoice tidak dikeluarkan, terus resit. Jadi kita terima. So daripada Dr. Nur Haida, dia tanya boleh selepas daripada taklimat ni, bolehkah dia nak dapatkan slide yang boleh, insya-Allah boleh. Saya akan kongsikan pada moderator nanti moderator hantarlah email lah kot Okey, insya-Allah boleh. Okey, daripada Puan Sabiha, so Assalamualaikum Doktor, adakah pembiayaan PYPA adalah untuk semua penerbitan yang tersenarai dalam Scopus WOS tanpa mengira kuartal? Ya betul, semua Q. Semua Q So berapa jumlah maksimum permohonan yang boleh dibuat dalam setahun? 2 kali setahun untuk setiap pemohon lah, corresponding author. Okey, corresponding. Syarat dia 2 kali maksimum dan juga dia mestilah corresponding author. Ya betul. Okay, so adakah semua permohonan yang memenuhi kriteria kelayakan akan diluluskan untuk tuntutan atau tertakluk kepada bajet semasa? Lain sekali apa? Adakah?
adakah semua permohonan yang memenuhi kriteria kelayakan akan diluluskan untuk tuntutan ataupun tertakluk kepada bajet semasa. Oh okey, seperti yang saya sebut tadi, katakan bajet tu masa dia mohon banyak-banyak masuk kan, tiba duit kita habis kan. Jadi kita simpanlah sampai kita ada bajet lagi. Ada bajet lagi kita bawa masuk mesyuarat lagi sekali. So daripada Dr. Arni, salam doktor, RMC tiada menyokong dana untuk publication Q1 lagi ke? Yang 5,000 tu. Oh okey, sudah tidak ada. Kita terus kepada semua Q dan hanya 2,000 maksimal untuk artikel berindeks dan 1,500 untuk proceeding berindeks. So daripada soalan seterusnya daripada Dr. Editan. So salam doktor, sekiranya proceeding ataupun jurnal diterbitkan pada tahun 2024 dan hanya berindeks Scopus pada tahun 2025 tanpa acknowledgement UiTM, manakala syarat acknowledgement dah ditetapkan pada guideline 2025 dan tiada dalam guideline sebelum ni, adakah masih layak memohon? Okey, jawapannya guideline tu telah mula Jun 2024 lagi. Maka lihatlah tarikh submissionnya adakah sebelum. Bolehlah beri sedikit justifikasi bahawa tak tahu dan sebagainya. Kita lihatlah ahli mesyuarat sama ada nak meluluskan atau tidak. So yang ni tertakluk kepada kelulusan ahli mesyuarat jugalah. Ya, betul. So daripada Dr. Wan, tadi doktor ada share nombor telefon. Mungkin nanti dalam email bila saya share slide nanti saya akan share jugalah nombor telefon dan juga alamat untuk dihubungilah Dr. Amizul pada semua. Okey, daripada Dr. Usama. Assalamualaikum, bolehkah saya hantar PYPB untuk tahun 2024? Sebab dalam keputusan PYPA 2024 saya hantar tu dinyatakan untuk memohon PYPB, tapi permohonan dah ditutup pada waktu tu. Okey, pada waktu itu ada satu masa tahun lepas yang duit tu menipis, tak cukup. Jadi dia bukanlah ditutup, ditangguhkan buat masa tersebutlah. Bila kita dapat balik, kita keluarkanlah pengumuman disambung semula. So, jadi bagi kes ni dia mohon bila ni? 2024. 2024 bulan sekian-sekian dah ditutup. Lepas tu dah hantar Dah hantar pada UAP ke apa? Belum Belum hantar. Belum hantar, buat justifikasi sikit lah. Kata okey baru sedar dah ada semula, jadi saya nak mohon dan dapatkan dana. Boleh cuba. Okey, next daripada Dr. Azian. So kalau telah ada sumbangan kepada TAPIU tapi RM RM10 sebulan, bermakna perlu menyumbang selama setahun ataupun macam mana? Okey. Dia kalau RM10 sebulan, baguslah, alhamdulillah. Tapi untuk TAPIU kita minima 20 kali 6 kan, 120. Jadi untuk tahun tu dia ada 120 bukti, okey lah tu. Cuma nak jawab tambahan pada tersebut, tadi kan ramai yang bertanya 2 kali setahun. Saya lupa nak sebut tadi di slide di mana saya tulis di situ, katakan 120 untuk TAPIU 20 kali 6 ataupun lebih minimal 120. TAPIU kalau dia mohon 2 kali, maka tak bolehlah guna 120 yang sama. Dia kena buat TAPIU lagi satu, 120 lagi satu untuk permohonan kedua. Permohonan kedua. So maksudnya permohonan pertama yang dah habis 120 tu dah kira tak valid dah? Dah guna untuk kelulusan contohnya. Faham. Okey, soalan daripada Dr. Ani, saya rasa yang ni dah jawab. So kalau tak ada grant maksudnya dah masukkan acknowledgement. Dr. Ahmad nak jawab yang tadi tadi siapa soalan tadi yang RM10 tadi tu, siapa tahu nama? Dr. ni Azian Azian. Dr. tak atas tu kot. Dr. Azian, Dr. Usama kot. RM10. Yang ini RM10. RM10 Dr. Azian. Contohnya dia RM10 setahun 120 je kan. Tapi katakan dia mohon 2 kali. Maka dia boleh guna yang potongan tu 120 untuk satu permohonan. Tapi untuk lagi satu permohonan dia buatlah UiTM bayar segup terus. Bayar one off lah. Bayar one off. Okay, so jelas kan Dr. Azian. So next daripada Dr. Ani, dia nak dah berkonfirm lah kalau tak ada grant, masuk acknowledgement dalam kepada UiTM boleh claim juga kan. Apa dia kata kalau tiada grant tapi dia dah masukkan acknowledgement kepada UiTM, adakah dia okey. Maksudnya artikel dia ada acknowledgement dan dia tak ada grant. Silalah mohon sekiranya berindeks. Okay. So next daripada Puan Najwa, bila tarikh akhir ataupun deadline untuk permohonan PYPA tahun ni? Tidak ada tarikh akhir, sentiasa terbuka, open. Ya. So daripada
Dr. Raziman. So salam doktor, sumbangan kepada TAPU 120 dikira per paper submission ataupun 120 untuk maksimum 2 paper? 120 per paper. Kalau 2 paper 120 kali 2. So daripada Dr. Siti Arpa, saya masih belum dapat resit rasmi pembayaran daripada pihak jurnal. Boleh ke saya guna slip payment dari bank sahaja? Oh, slip payment dari bank tu penyata transaksi, itu kriteria lain. Lagi satu, resit perlu ada juga. Resit perlu ada. Dua-dua perlu ada. Okay, so soalan daripada Dr. Zahari ni saya rasa dia dah tanya tadi. Okay, so next daripada Dr. Ros Fariza. Jika bahagian acknowledgement di paper ada acknowledge UiTM dan juga grant, tapi grant itu dah tamat, layak mohon PIPA ke tak? Boleh. Boleh. Kita akan bawa masuk mesyuarat insya-Allah. Okay. So daripada Ardiana Mazwa. So tapi dengan syarat dia tu dah betul tamat lah. Janganlah dia dah masa dia submit tu tak tamat lagi. Kita boleh lihat di RMC tak tamat lagi. Jadi patutnya dia guna duit grant dia lah kan. Gitu. Tapi kalau dia dah tamat, proses menghantar tu kita dapatlah lihat tarikh submissionnya, penerbitannya, memang betul-betul tiada duit grant. Kalau betul-betul yang kes yang special lagi, buatlah surat justifikasi. Jadi kita akan menilai lah insya-Allah. Kita lihatlah yang mana yang bersesuaian. Okey. So daripada Dr. Ardiana ni, dia tanya kalau pensyarah as corresponding author belum sah jawatan, layak apply dana? Dia staff. Kita rasa, saya rasa macam tak semak kot sah jawatan. Memang you ada nombor pekerja, ada UiTM expert. Boleh kan? Boleh daftar di Prime semua boleh kan? InsyaAllah. Okey, tak ada, kita tak tengok dia sah ke tak sah. Okay. Buat masa ni lah, kita tak pernah lagi tengok dia sah ke tak sah. Okey. Seterusnya daripada Dr. Nurliana, adakah PYPA dapat boleh dipohon sekiranya bayaran untuk conference sudah termasuk yuran publication? Okey, ni soalan yang agak kritikal ya. Dia bayar sekali saja kepada organizer conference kan? Tidak tertulis apa perincian untuk penerbitan sebab syarat dia hanya yuran penerbitan. Maka soalan dia tadi dapat boleh dipohon sekiranya bayaran untuk conference sudah termasuk yuran. Okey. Kata yang contoh dia bayar untuk conference RM1,800 contoh. Dan kita tengok kat jurnal tu, kata kat website tu kita tengok APC dia tak adalah RM1,800 kan. Sebenarnya mungkin RM800 je ataupun RM1,000. Kalau betul RM1,800, okey, fine. Tak ada masalah. Tapi cuma untuk conference kata hasil penerbitan dia adalah proceeding, dia tak dapatlah RM1,800, dia dapat RM1,500. Okay. Tapi bagi kes yang dia diterbitkan di proceeding, kita tengok macam dia punya bukti-bukti conference pun mungkin mengatakan sekian-sekian, harga tak sama dengan yang dia bayar. Mungkin kita akan query lah sebenarnya yuran penerbitannya berapa. Jadi dia pemohon tersebut perlulah bertanya soalan tersebut kepada organizer dalam email lah dan jadikan sebagai bukti jawapan daripada organizer. Mungkin dia akan jawab tidak ada perincian, dia tak boleh release. Inilah harganya yang dikatakan sebagai yuran penerbitan. So kita akan ambil kira itu sebagai bukti lah, bukti komunikasi bersama organizer. Inilah yuran penerbitannya. Ini untuk kes tertentu. Kalau ada organizer tu dia release lah information tu, maka kita akan ambil yuran yang sebenar-benarnya lah untuk penerbitan. Okey. So soalan seterusnya daripada Dr. Nani balik. So kalau acknowledgement tu dia ada template ke, ataupun kalau Dr. Nani dia tanya acknowledgement kepada fakulti diterima ataupun tidak? Ya. Acknowledgement kepada UiTM seeloknya di mana kita bertugas lah. Kalau tak tahu sangat nak acknowledge siapa kan, school ke, fakulti ke, apa-apalah yang entiti UiTM. Okey, faham. Okay, so yang daripada Dr. Nur Anilizawatima. Okay, boleh share link untuk submit permohonan. Saya rasa nanti saya akan provide link lah kepada sebab dalam prosedur dalam PowerPoint pun ada link. Nanti kalau dapat tu boleh tekan. Okay, so nanti saya akan share kepada semua peserta lah. Sama juga kepada Dr. Ziti. Okay, so ada apa-apa soalan daripada soalan tambahan lah, sama ada nak tanya direct ataupun nak type. So mungkin dalam 2 ataupun 3 soalan.
So daripada Dr. Hadiza, jika yuran prosiding tidak termasuk dalam penerbitan, bolehkah kami apply PYPA dan kemudian PYPB? Oh, kalau yuran prosiding, hasil penerbitan dia adalah apa? Jurnal, artikel ke prosiding? Kalau dia pergi conference, dia bayar yuran prosiding dan hasil dia bukan ke prosiding tapi ke jurnal, maka dia mohon PYPA. Kalau artikel dia, hasil dia tulis di artikelnya proceedings of something bukan journal of something, maka dia mohon PYPB. Mungkin confusion ni akan berlaku bagi yang tidak mahir lagi dengan mungkinlah ya ataupun tidak berpeluang lagi untuk menyemak di Scopus. Paling senang katakan hasil tu dia tak pasti ni artikel ke jurnal ke, dia pergi conference ni. Jadi dia pergi ke Scopus, cari artikel tersebut. Kalau ada di Scopus ataupun WS. Kalau di Scopus, kita akan lihat source type. Kalau source type dia adalah ataupun document type dia adalah journal, source type dia adalah artikel, maka mohon PYPA walaupun ini adalah hasil daripada dia bentangkan di conference. Kalau source type dia adalah, document type dia adalah conference paper, source type ataupun document type lah conference paper, maka dia janganlah mohon PYPA, mohonlah PYPB. Walaupun tadi of course lah dia pergi conference, dia hasil proceeding, ada yang pergi conference tapi hasil jurnal, artikel. Itu bezanya ya. Kita lihat daripada hasil penerbitan tersebut, mana yang nak dipohon, PYPA ke PYPB. Jelas ke? Okey. Sekejap link kehadiran tu nanti saya buat ya. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Okey, ada daripada Profesor Madya Dr. Suryani, ada untuk melayakkan tuntutan yuran proceeding. Adakah conference mesti Scopus Index juga? Oh, kita melihat kepada hasil penerbitan. Sekiranya diterbitkan di proceeding yang berindeks Scopus atau WS. Bukan kita melihat pada organizer punya conference ke-10, ke-3, ke-4 conference, itu bukan. Kita melihat pada hasil penerbitan sama ada boleh dicari dalam Scopus ataupun WS. Itu saja. Okey, so kecuali kalau conference tu memang dia terbitkan conference A, lepas tu dia punya proceeding pun conference A kan, proceeding sekian-sekian, mungkinlah secara kebetulan kan, selalunya kita lihat yang tertulis di hasil penerbitan tersebut lah yang boleh dicari di WS ataupun Scopus, bukannya organizer tersebut. Okey. Jelas ke? Okey, so next daripada Dr. Naratul Akmal. Salam doktor, bolehkah claim PYPA dibuat oleh main author dan bukan merupakan corresponding author? Perlu dibuat oleh corresponding author. Perlu diisi oleh corresponding author. Tapi kalau yang bayar tu main author, corresponding author tu perlu tunjuk bukti yang dia bayar kepada main author sebagai lampiran. Okey. So kalau katakan dia ada dua corresponding author dalam paper tu, tapi yang bayarnya daripada seorang lagi, mungkin daripada institusi lain, tak layak lah kan? Boleh cuba untuk kita bawa ke mesyuarat bagaimana ingin diluluskan permohonan yang sedemikian. Okey. So daripada Dr. Siti Syahidah, berapa kali boleh mohon? Tadi jawapan dia adalah 2 kali lah. Ya. Cuma nak tambah sikit yang tadi 2 corresponding author tu, kita lihat juga grant, mungkin maklumat tambahan yang kita akan tanyalah kepada pemohon tersebut. Kenapa ada 2 corresponding author, which is normal, ada 2 corresponding author, cuma yang bezanya satu institusi UiTM, satu lagi institusi lain. Mungkin di institusi lain itu ada grant juga, jadi kita akan tanya sedikit lah sama ada boleh ada grant di sana. Kalau ada grant di sana, perlu menggunakan grant di sana, contoh. Jadi persoalan tu kita akan tanya dan jawapan perlu diberikan dalam bentuk justifikasi lah. Wiraja, sumbangan TAPIU tu boleh dapat tax deduction ke tak? TAPIU, boleh. Saya pun, kita memang TAPIU kan, kalau pergi ke FinE portal untuk yang pengecualian cukai tu, kita boleh print. Atau you memang potong setiap bulan kan sampai pencen.
So every year you claim, you memang jadikan tu bukti untuk pengecualian cukai. Tak silap saya memang saya guna untuk saya punya LHDN. Okay. So kena pergi kat FinE portal je lah. FinE portal, print je. Print, dia akan senaraikan satu, tak silap saya, satu file untuk setiap bulan. Tak silap saya. Ataupun lupa dah. Ataupun satu ni untuk the whole thing lah, untuk setahun. Okay. Boleh pergi tengok. Okay, so Dr. Kavi nanti boleh check dekat FinE. Boleh check. Sekarang juga pergi check. Tapi LHDN dah tutup. Tahun depan lah kot. Tahun depan. Okay, daripada Dr. Noliana, kalau penerbitan daripada MySite, adakah boleh diterima untuk PYPA? Hanya Scopus dan atau WS sahaja. Scopus ataupun WS. Ya. Okay, so daripada Dr. Nani, jika saya tak membuat bayaran bulanan tapi membuat bayaran 120 sebelum menghantar tuntutan, adakah dia dibolehkan? Boleh, dikira. Ya. Daripada Dr. Nur Ain, Assalamualaikum Doktor, saya pernah mohon PYPA tapi permohonan saya tak diluluskan kerana acknowledgement saya letak UiTM PYPB. Dia mohon PYPA kot untuk artikel tapi dia letak PYPB kot. So dia salah mohon orang lah. Salah. Okay. So tapi asalnya paper ini dibentangkan proceeding tetapi Scopus menolak paper tersebut dan kemudiannya diterbitkan di jurnal. Okey. Jadi acknowledgement saya terlupa tukar kepada PYPA. Kalau tersilap PYPB, PYPA tu pun tak diluluskan. Okey, ni kira justifikasi lah kan? Justifikasi. Kalau nak cuba bolehlah cuba lagi sekali. Justifikasi tu agak macam cerita dia macam bolehlah diterima. Tapi kita lihat tertakluk kepada keputusan mesyuarat lah. Mungkin nanti Dr. Nur Ain boleh hantar surat justifikasi berserta dengan dia punya borang permohonan lah kot. Cuba kontak saya personally nak tengok kes dia macam mana ni. Tak pasti. Okay, so dekat link dekat chat box pun Dr. Aslizah ada share berkenaan dengan Google Drive untuk PYPA dan PYPB lah. Mungkin boleh save dan sebagainya. Tapi kita akan hantar juga satu email lah dengan slide nanti. So ada apa-apa soalan tambahan daripada partisipan yang mungkin last soalan lah kot sebelum kita habiskan taklimat kita. Link boleh isi dekat atas ni saya dah buka dah. So saya tampal lagi sekali lah. Saya pin dia punya message ni. Okay. Ada siapa-siapa yang ada soalan tambahan? Okay. So saya rasa itu saja Doktor. So saya daripada pihak penganjur, so terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan juga taklimat yang Doktor berikan. So nanti saya akan dapatkan slide dan daripada Doktor. Mungkin Doktor nak repair sikit ke slide ke, nanti Doktor share dengan saya akan share kepada semualah. Recording pun kami akan share juga through email secara keseluruhan. So terima kasih semua di atas kehadiran dan juga kesediaan dah menunggu daripada awal sampai habis. So saya harap mungkin di kampus masing-masing nanti dah tahulah apa gunanya PYPA dan PYPB, sebab saya rasa ramai tertanya-tanya UiTM ada bagi support untuk penerbitan ataupun tidak dan sebagainya kan. Mungkin jumlah dia tu untuk PYPB 1,500, untuk PYPA 2,000 mungkin tak cukup. Tapi itu saya rasa inisiatif daripada pihak UiTM jugalah untuk membantu meringankan beban untuk bayar yuran penerbitan ni. Okay, so saya tambah sikit Doktor, nak tambah sikit tadi. Sikit je. Untuk acknowledgement tu sebenarnya tak perlulah tulis PYPA, PYPB sebab dia pay and claim kan. Jadi acknowledgement tu sebaiknya untuk institusi UiTM tak perlu sebut PYPA, PYPB. Kecuali kalau disebut lebih awal untuk kelulusan. Ni dia dah pay and claim, dia bayar dulu, belum tentu lagi diluluskan, maka tulislah seadanya yang sesuai untuk acknowledgement kepada UiTM. Okay. So yang Puan Nur Ain tadi kot, Dr. Nur Ain tadi yang tanya soalan tu, mungkin lebih mudah kalau saya rasa boleh saya concludekan just general je lah acknowledgement. Sebab macam Dr. Hamizun cakap, kita buat waktu bekerja, so kita acknowledge UiTM lah selayaknya. Okay, so itu sahaja Doktor. So terima kasih banyak-banyak sekali lagi daripada pihak kami UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Okay, Dr. Husin, boleh tak kita taruh gambar? Boleh. Sekejap
So kalau ada yang mungkin boleh minta peserta untuk buka kamera untuk kita ambil gambar. Okay. Bagi saya 2 minit. Okay. So okay. 1, 2, 3. Sekejap, ada lagi sikit. Okey, 1, 2, 3. Okay. So itu sahaja kot. So terima kasih banyak-banyak. So nanti kami di pihak UiTM Negeri Sembilan akan share maklumat sepanjang taklimat ni kepada semua peserta. Okay, dan juga sekali dengan recording lah. Okay, so Dr. Amizun, insyaAllah nanti mungkin saya pun ada banyak tanya soalan nanti sebab ramai pensyarah daripada Jawapan Sembilan akan tanya. So mungkin saya akan mengganggu sikit lah. Okay, so kalau ada apa-apa daripada kampus lain ataupun fakulti mungkin boleh direct sama ada dengan pejabat penyelidikan masing-masing ataupun dengan Dr. Amizun lah. So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jumpa lagi. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Amizun. Perkongsian yang sangat bermanfaat untuk semua. Alhamdulillah peserta kita pun hari ini ramai juga ya Doktor. 280 lebih kurang tadi. Alhamdulillah. Tahniah semua ya menghadiri dan moga kita dapat lebih banyak lagi artikel. InsyaAllah. Betul-betul insyaAllah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Doktor. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.